Orang kata anak bongsu ni anak kesayangan paling dimanjakan mak ayah. Tapi Aib tak macam tu pun. 24 jam jadi masa beli Abang Ahmad je. Bukan beli. Bergurau. Duit raya dah apa-apa. Lepas tu Aib je yang kena mengalah. Masa makan kena mengalah dengan abang. Ni abang punya lah. Abang kan dah makan banyak tadi, bagilah. Masa tidur kena mengalah dengan abang. Masa tengok TV pun kena mengalah dengan abang. Abang, dah kau cari dia kata. Dah habis dah. Sekarang kena abang. Bagilah balik. Kan dah habis. Mana ada belum lah. Bagilah balik. Ada nak tengok cerita kata. Abang nak tengok pula. Alah, kejap je lah. Nak tengok cerita kata. Tak Dah boleh. habis dah. Abang tak puasa. Contoh, Mak. Adik nak sikit. Mak, Ayah tak puasa. Tidak nak bertuah seorang ni. Adik. Abang minta maaf tau. Sebenarnya ada rahsia yang abang simpan daripada adik. Adik ni anak angkat. Kat tangga ni lah mak ayah jumpa adik. Mak, tengok abang ni. Sabar je lah Aib dapat abang macam ni. Tapi kali ni Aib akan pastikan Aib takkan kalah dengan abang. Tengok tu. Main battle pakcik-makcik bagi duit raya kat Aib. Mesti Aib menang kali ni. Duit raya dah apa tu? Takkan tu je. Adik, abang. Uncle Tan dan Uncle Rama nak balik dah ni. Mari sini salam. Uncle nak balik dah. Duit raya untuk kita orang ada. Mesti ada. Ni untuk Aib. Ni untuk Ahmad. Wah, Ahmad dah besar sekarang. Nampak handsome Tak apa, nak extra duit raya untuk Ahmad. Wah, you bagi extra. Macam tu, I pun nak bagi extra. Alamak, dah habis. Tak apalah, Ajik. You kecil lagi kan? Jangan pegang duit banyak-banyak. Okey? Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Bye-bye. Apa dapat duit raya banyak? Ayah ada? Abang. Berlalulah sudah Rama. Cepat sikit bang. Adik. Adik pergi dululah. Abang sakit perut dah pula. Okeylah. Abang kau tak ikut ke? Biar dia lah. Dia punya duit dah banyak. Raya dah berapa tu? Takkan tu je. Kira lah sampai esok. Sama je. Tetap tak boleh kalah ke abang, Meh. Abang kira kau untuk adik. Bayar. Meh, abang kira kau untuk adik. Bayar. Meh. Syabas ni kacau lah. Meh lah betul kira kau untuk adik. Adik. Keluar lah. Meh lah. Mana? Ini abang kira ke duit raya. Adik. Adik. Abang nak tidur mana ni, Dek? Abang diam lah. Tidur kat luar. Apalah. Abang tidur dekat bilik mak ayah je lah. Lagipun, adik tak takut ke tidur seorang? Kat dalam tu ada momok tau. Diamlah. Aib bangun Aib kita bangun ke hospital jom Aib. Abang kamu ni. Aib, cepatlah. Aib. Cepat. Ayah tunggu dalam kereta. Aib, mak tunggu ruang kereta. Aib bangun tau. Kita pergi hospital. Aib. Abang. Hospital. Abang. Abang kenapa bang? Bang.
Rasa macam baru je berlaku semalam. Selama ni Abang Ahmad sakit, tapi aku terlalu naif untuk memahami. Mak dengan ayah pun sengaja rahsiakan hal ini daripada pengetahuan aku. Saban hari sakit abang makin parah. Tapi sikit pun abang tak tunjukkan kesakitan dia. Makin kuat dia menyakat aku lagi ada lah. Abang jalani hari-hari terakhirnya dengan ceria. Aku percaya abang tak nak tengok aku sedih. Terima kasih abang sebab jadi abang yang terbaik untuk Ayib. Semoga Allah temukan kita di sana nanti. Adik ambillah duit raya abang ni. Dah, jangan merajuk ya. Kita kan ada beradik. Selamat Hari Raya. Abang. Abang. Nak salam? Selamat Raya. Minta maaflah abang mengelamun. Duit raya dah berapa? Terima kasih abang, balik dulu. Okey. Abang laju sikit. Abang lah, tolak laju sikit. Mana abang ada? Tolak kuat dah ni. Mana ada abang tak tolak kuat lah. Dia rasa macam slow je. Macam naik accident lah. Aduh, adik ni kayu lah. Tolaklah laju lagi. Alah, adik ni berat. Mana ada, adik tak berat. Abang yang adik berat. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Abang Ahmad. Ayib sayang abang sampai syurga. Bila kau dari sisi